Sebabnya kita nak buat haji, kita kursus haji kan. Sebenarnya bab haji ini sendiri pun terlalu panjang cerita. Tapi apabila nak ke Mekah lagi sebulan, lagi 2 bulan, lagi 3 bulan baru nak mengaji, kan banyak yang tak faham lagi. Eloknya setahun dah start lah. Pasal banyak persoalan. Kita tak ada soal, pasal apa? Kita tak nampak. Jadi eloklah kursus haji ni kurang-kurangnya setahun baru faham. Kalau tidak, kita bimbang nanti ke Mekah duit saja habis, maka mabrurnya tak ada, makbul pun tak ada. Akhirnya dapat haji malburu, mabrur tak ada, makbul tak ada, mardud saja. Itu sebabnya kita lihat dia bila beramai orang balik Mekah, jangkanya penuhlah surau masjid. Pasal dia sudah kursus 8 hari di Madinah. Maknanya dipesankan tamu haji pun buat, mana syarikat pun buat 8 hari untuk mendapatkan 40 waktu itu. Sebenarnya di sini pun kita boleh buat 40 hari. Di sana 8 hari kali 5 40 waktu. Sebenarnya itu merupakan suatu cara untuk menggalakkan kita nanti balik sudah kursusan 8 hari meneruskan jemaah di surau. Kalau Pak Haji balik Mekah semuanya sudah lulus kursus di Mekah dan Madinah, itu selesai masalah. Penuh surau masjid. Rupa-rupa tak lulus. Bukan saja balik tidak berjemaah, dalam terbang pun banyak yang tak semayang. Saya tengok di Jeddah waktu nak balik tu, kan dah subuh dah ni, sibuk nunggu barang. Saya ingat yang semayang pun suku je, 3 suku mengikut barang, tengok barang, tak semayang. Dalam terbang tu gagah agak boleh semayang duduk. Ini di Jeddah, di terminal haji tu sibuk. Saya kata dah waktu dah ni, dah barang tak siap lagi. Penat dia semayang di Madinah, di Mekah pukul 3 pagi dah bangun. Mana kesan hajinya itu tadi. Yang dipikirkannya lah barang nak bawa tu. Tak dipikir semayang dah tinggal. Ramai yang tak semayang, memikirkan barang, takut tak masuk. Sekian dimaklumkan.